Korang tahu tak, ada 3 perkataan paling bahaya yang boleh buat hidup kita miskin dan berpusing kat tempat sama bertahun-tahun, iaitu aku tak pandai. Nak mula bisnes, aku tak pandai. Nak tukar kerja, aku tak pandai. Nak belajar pelaburan ubah hidup, aku tak pandai. Akhirnya apa jadi? Setiap hari ulang benda yang sama je. Kerja punch card, balik mengeluh. Besok bangun, ulang lagi. Tapi jujur aku cakap, dalam dunia ini bukan sebab kita tak tahu, cuma kita belum belajar. Contohnya macam filem F1 yang Brad Pitt lakon. Sekarang kau tak pandai pandu F1, tak bermaksud future anda tak akan tahu pandu. Sekarang kau bukan jutawan, tak bermaksud anda tak akan mampu jadi satu hari nanti. Kuncinya cuma satu, berani upgrade diri supaya sepadan dengan impian kita. Jangan biar kemampuan sekarang kawal arah masa depan, tapi biar impian paksa kita terus berkembang. Ada orang tanya Jason, apa yang aku laku sekarang ni betul ke? Aku cakap, fikir banyak sangat tak akan membantu. Kalau kau terus gerak usaha, cepat atau lambat kau tetap akan sampai. Tapi kalau fikir je tanpa mula, semua akan kekal kosong. Jadi hari ini tukar perkataan tu dari aku tak pandai jadi aku belum pandai. Sebab bila arah kau betul, kemampuan akan datang dan impian akan dekat dengan anda. Kalau kau pun dah penat hidup dengan alasan aku tak pandai, komen aku boleh. Saya akan sembang dengan korang formula untuk mula ubah hidup.